Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata rundingan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 boleh diselesaikan secara baik tanpa perlu rujuk ke mahkamah. Beliau juga berkata Sarawak turut memberi jaminan tidak akan membawa perkara tersebut ke mahkamah untuk memuktamadkan pentafsiran undang-undang berkenaan. Kita cuba mengelakkan itu, kita cuba di peringkat persekutuan dan negeri kita bersetuju supaya perkara itu boleh cari penyelesaian secara perundingan yang baik dan cari jalan dari segi commercial arrangement dan diharapkan perkara ini akan berjalan dengan baiklah tanpa kita perlu merujuk kepada mahkamah. Terdapat 5 tuntutan MA63 yang dikategorikan sebagai kritikal dan belum dapat diputuskan di peringkat kepimpinan tinggi Kerajaan Persekutuan serta Sabah dan Sarawak. Ini termasuk kuota 35% kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak, royalti dan formula pertambahan peruntukan pembangunan bagi Sabah dan Sarawak seperti yang termaktub di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan.